Pernah tak korang rasa frust sangat bila buat roti kat rumah? Kadang-kadang elok je kejadiannya, gebu meletup. Tapi esok lusa, buat benda yang sama. Tiba-tiba lembik, tak naik, jadi macam batu. Resipi dah ikut sebiji-sebiji, timbang pun dah tepat. Tapi kenapa tak pernah konsisten macam roti kat kedai bakery tu? Apa agaknya rahsia dorang? Sebenarnya ada satu ilmu rahsia yang semua pakar roti guna, namanya Baker's Percentage atau peratusan baker. Ia bukan sekadar timbang bahan guna gram semata-mata, tapi satu cara kita kira nisbah setiap bahan tu berdasarkan berat tepung. Dengan formula ni, korang boleh faham kenapa roti tu jadi dan macam mana nak kawal tekstur, rasa dan kelembutan adunan korang tu supaya setiap batch roti tu akan jadi sempurna dan konsisten. Bila dah faham Baker's Percentage ni, korang takkan lagi terikat dengan resipi semata-mata. Korang boleh modify resipi sedia ada, cipta resipi sendiri, main-main dengan jenis tepung lain atau tambah bahan-bahan unik. Dari situ, korang akan ada kuasa penuh untuk hasilkan roti impian yang korang nak. Sama ada sourdough yang garing, brioche yang kaya atau ban yang lembut. Ini bukan setakat belajar bakar roti. Ini pasal jadi master roti. Dah sedia nak jadi pro? Jom kita bongkar rahsia ni sampai ke akar umbi.